Bahkan Imam Ghazali sebut dalam kitab tasawuf tu, kitab Ihya tu, ad-din usun wa siyasatul harisah. Agama tu ialah usun, dasar, condition dia. Adapun asiasa, kuasa politik, itu harisah, mengawal. Paman laisa lahu usun pamahdum. Benda yang tak ada asas, tak ada agama. Bina negara tak ada agama, pamahdum, jahanam habis. Ya, wa man laisa lahu harisah pula, agama ada tapi tak ada kuasa politik, ya, fadhayun, dia sia-sia. Kita tahu hukum, kita baca kita hukum gini, tapi nak jalan tak boleh, kuasa tak ada. Dia dua-dua tu kena. Tu Imam saya sebut dalam kitab tasawuf tu. Dia kata ulama tasawuf lah, ulama tak erti cakap zikir kan. Semua ada yang kitab dan hulat, semua datang daripada Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sekarang banyak dia orang dah faham urusan tu. Bahayanya kita menserahkan urusan politik kepada orang yang tak erti agama. Akhirnya habis. Hari ini pun habis negara digadai, beri kat mereka pula. Oh, lagi dahsyat dan berjoget Trump dan ya, semua habis nak serahkan dia. Petronas paksa kena beli pula barang. Oh, ya apa kerja ni maut. Hei, tak apa nak jadi lah. Dia menteri gila, Perdana Menteri gila. Anwar gila betul.